Barakah tu ibaratnya kita tanam satu benih, tapi pohonnya bercambah-cambah. Ya, orang lain mungkin tanam 10 benih, hanya jadi pokok kering. Kita tanam satu je benih, tapi Masya Allah, sepanjang zaman buah dia kita dapat. Orang bijaksana, orang yang mencari keberkahan. Sebab tu bila orang mencari nilai barakah, dia tak nak buat sendiri-sendiri manfaat untuk dia. Dia nak buat manfaat untuk orang ramai. Sebab nak mencari keberkahan. Kalau ikutkan, lagi best juga tuan-puan duduk rumah sorang-sorang. Tak payah bergaul dengan orang. Orang tak kacau kita, kita pun tak kacau orang. Betul tak? Baca Quran. Silap dapat khatam dalam masa 5 hari 30 juzuk. Tapi kita kena keluar di tengah masyarakat. Amar ma'ruf nahi mungkar. Berdakwah. Tolong orang susah. Derma. Memenuhi keperluan dan hajat orang. Tapi ingat, ini barakah.